Topik halaju. Yang ni senang. Pernah keluarkan SPM ni, soalan SPM 2021 lah pernah keluar. Soalan dia pertama, dia suruh cari masa Reza berehat seketika. Maksudnya dia berhenti sekejap. Kat mana? Ini jarak lawan masa, dia berhenti kat sini, tak gerak. So dia berhenti selama ni 23 tolak 18. So jawapannya 23 tolak 18, 5 saat. Senang. 1 markah. Okey. Kemudian bawah ni cari laju purata. Laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa. So sangat senang, dia bagi sini jumlah jarak maksimum 10. Okey. Dan jumlah masa dia ambil 45. Dia minta dalam kilometer per minit. Maka yang ni kamu terus kira dapat 0.22 km per minit. Ini sangat senang. Pernah keluar total 3 markah. So saya harap pelajar boleh buat.